Hai, hari ini saya di Bandar Tasik Taiping, Bandar Warisan, berkongsian untuk fakta sains. Satu hari satu fakta sains hari ini ialah tentang pemeliharaan dan pemuliharaan. Pemeliharaan ialah langkah mengekalkan haiwan atau tumbuhan kepada keadaan asal yang seimbang. Ia dilaksanakan bagi melindungi haiwan atau tumbuhan dari terus diancam kepupusan. Antara haiwan yang diancam kepupusan di Malaysia ialah seperti harimau Malaya, gajah, tapir Malaya, orangutan, bunga pakma, periuk kera, cengal dan meranti. Pemeliharaan pula bermaksud mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asalnya. Semoga anda telah mendapat sedikit informasi daripada saya. Jumpa lagi. Bye.